Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton. Nama saya Nur Sofia Raudah Adawiyah binti Saiful Bahari daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dong, kod sekolah CAA 6023. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memberikan ulasan saya tentang novel yang baru saja saya baca, iaitu novel Chef Cuisine karya Ifali. Novel Chef Cuisine merupakan sebuah novel yang menggabungkan unsur percintaan, misteri dan pengorbanan dalam hidup. Novel ini berjaya menarik perhatian para pembaca kerana jalan ceritanya yang penuh misteri dan konflik yang membuatkan pembaca ingin terus mengetahui kesudahan cerita. Selain itu, penggunaan bahasa yang santai dan mudah difahami menjadikan novel ini sesuai untuk dibaca oleh golongan remaja. Watak-watak utama dalam novel ini ialah Dira Darlin Darissa dan Zafrul Aisa. Dira Darlin Darissa ataupun lebih dikenali sebagai Dira merupakan seorang gadis yang tegas, pemberani dan kuat dalam mendemani masalah yang melanda dalam hidupnya. Dira juga merupakan seorang yang tegas dan tabah dalam mengekalkan prinsip hidupnya, manakala Zafrul Aisa dahulunya dikenali sebagai seorang gangster sekolah. Namun, dia telah berubah menjadi seorang chef profesional yang telah berjaya membuka sebuah restoran ternama. Watak Zafrul dikenali sebagai seorang yang misteri, tegas dan sukar dijangka. Namun, di sebalik sikap dinginnya, Zafrul sebenarnya seorang yang sangat penyayang. Latar tempat novel ini banyak berkisar di restoran dan dunia masakan. Suasana ini telah menggambarkan kepada para pembaca tentang kesibukan dapur, tekanan kerja dan juga cabaran-cabaran dalam bidang-bidang kulineri dan juga sebagai seorang chef profesional. Latar tempat yang kedua ialah sekolah, di mana tempat awal pertemuan Dira dan Zafrul pada zaman remaja mereka. Latar tempat ini penting kerana menunjukkan kepada para pembaca hubungan mereka yang awalnya penuh dengan permusuhan berubah menjadi lebih rapat. Jalan cerita ini bermula apabila Dira bertemu semula dengan musuh ketat lamanya, iaitu Zafrul Aisa. Hal ini menyebabkan hidup Dira berubah 100% kerana pelbagai peristiwa yang telah berlaku setelah pertemuan itu. Pada awalnya, hubungan mereka dipenuhi dengan pergaduhan serta sindiran kerana mengingati masa silam masing-masing. Klimaks cerita ini berlaku apabila rahsia dan konflik besar mula terbongkar sehingga menyebabkan nyawa beberapa watak berada dalam keadaan bahaya. Suasana ini memberikan pembaca merasakan ketegangan dan emosi yang sangat mendalam. Pada bahagian ini, Dira mula menyedari bahawa Zafrul bukanlah lelaki jahat seperti yang disangkanya dahulu. Pada masa yang sama, Zafrul sanggup mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Dira daripada ancaman-ancaman yang wujud. Bahagian klimaks ini sangat menarik kerana mampu membuat pembaca berasa cemas dan teruja. Kesimpulannya, novel Chef Cuisine ini sangat menarik untuk dibaca kerana terdapat unsur misteri, romantik dan juga pengajaran dalam hidup. Watak-wataknya yang kuat, jalan ceritanya yang penuh dengan misteri dan konflik yang mendebarkan berjaya menjadikan novel ini lebih istimewa di mata pembaca. Novel ini bukan sahaja memberikan hiburan kepada para pembaca, namun ianya juga turut
Ianya juga turut memberikan nilai-nilai murni serta pengajaran yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Antaranya ialah kita sepatutnya tidak menilai seseorang daripada masa lalunya, kerana seseorang boleh berubah menjadi lebih baik. Selain itu, novel ini mengajarkan kita kepentingan kepercayaan dan kesetiaan dalam hubungan persahabatan maupun percintaan. Seterusnya, novel ini mengajarkan kita untuk berani dalam menghadapi cabaran hidup. Oleh itu, saya mengesyorkan novel ini untuk dibaca oleh para remaja. Novel ini untuk dibaca oleh para remaja kerana novel ini mampu memberikan pembaca pengalaman pembacaan yang menarik serta menyeronokkan.